Okay, nyala. Nanti malam tu kita tengok cahaya dia macam mana. Mana nyala? Okey. Malam dia satu ni. Malam tu kita tengok lah macam mana cahaya dia. Terang dia macam mana. Kita nak review kita punya sistem solar. Jadi cadang nak tambah lampu. Dengan menggunakan power yang sedia ada lah, power supply yang sedia ada daripada solar panel ni kan. Kalau kita tengok kat sini, dia punya bateri ni penuh kan, 13/1. 13/1 ni kira dalam cuaca mendung. Sekarang cuaca mendung dalam cuaca mendung ni kira 13/1 ni kira okey lah ni. Dia kalau penuhnya 13/4. Mana sekarang cuaca mendung ni. Jadi saya bercadang lah nak tambah lampu dekat saya punya kawasan reban lah. Saya nak tambah lampu kat reban ni. Mana lampu yang rosak tu saya tukar balik. Banyak lampu yang rosak dia wire tu putus, gigit tikus. Dia kena buat pendawan yang lain lah. Banyakkan wire putus lah, gigit tikus. Nanti saya akan cuba buat perangkap tikus pula kan. Amuk mana? Saya nak sambung connection je. Okey. Dia seloknya kalau kita nampak penyambungan kan. Kalau contohlah wire dekat macam ni, seloknya dia yang bersalut macam ni Dia punya connection tu yang macam ni, yang bersalut ni lah. Tapi saya untuk connection yang jenis macam ni dah habis, yang jenis yang bersalut macam ni lah. Sebab connection yang lama tu dia jenis nipis ni lah, kalau macam mana pun boleh dibuat kan.
Itu, kita kalau letak lampu, saya kalau letak lampu ni, ini dia suluh serban tu lah, arah reban tu kan. Ini semua kita DIY sendiri je. Kalau sebelum ni saya guna lampu yang 3 watt. Untuk spotlight kereta ni dia 5 watt. Kita boleh guna untuk sistem solar, kita boleh guna lampu yang 12 watt ni. 12 watt. Dia punya watt dia kita bergantung pada kuasa bateri lah kan. Bateri yang kita ada. Macam saya punya kuasa bateri ni 24 Ah. Yang bawah ni untuk satu lagi yang bawah ni pun dah terbakar dia putus, wire putus sebab ada gigit dia tikus dia dah tukar lampu dia ni kan. Dan ni lampu yang ni, untuk lampu yang ni dia 2 watt 2 watt je dia 2 watt. Dia taklah terang sangat kan, tapi bolehlah bercahaya lah. Bolehlah. Dia selalu tikul gigitan sini. Yang kecil ni ada gigitan kecil. Sambung ni kan. Getah yang keras ni tak gigit. Jadi saya akan balutlah sikit kan. Okey ya. Siap Ni siap. Dan ni saya akan terbetat jalan ni. Sebab dia kaya kena kecil kan. Nyamuk. Nyamuk. Ini mentol 3 watt.
kalau ada cutter ni senang buat kerja untuk sambung-sambung wayar. Senang ya kalau ada cutter ni untuk buat penyambungan wayar. Tengok nyamuk ni. Nenek. Nak buat tempat letak lampu. Kita letak mentol lampu lah, mentol letak lampu apa tu? Lampu solar. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi, tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong, menepuk dada. Ingat petua penyu di pantai,
tawar, walau menyuruh batang berduri. Bisa ular tidakkan tawar, walau menyuruh batang berduri. Okey, siap. Nambah lampu di Reban Besau. Saya nak review keadaan lampu di Reban di Besau. Yang tadi saya dah tambah dia punya lampu. Tambah yang dekat sini.
Sekarang ni kita tambah. Lampu tak ya? Ini mana di suluh ke rebas sana lah. Terang kan, dalam rebas tu nampak terang kan. Rebas sana tu pun ada solar, cuma rebas kecil ni tak ada lah, yang bawah ni. Bawah ni tak ada, yang sini pun ada. Dia dah letak satu lampu. Ni kan. Adalah nampak cahaya sikit lah dalam tu. Bercahaya lah dalam tu. Satu ni dah tak ada. Yang satu ni tak ada ni. Yang ni saya tak bawa lampu lagi ni. Ini gelap lah. Ini ada. Ada. Bawah ada lampu eh. Depan ni pun ada kita tambah. Depan ni. Mana dekat sini dah nampak terang lah. Tak adalah macam terang dalam taman tu kan, tapi adalah pencahayaan tu ada. Jadilah kan pencahayaan tu, adalah pencahayaan kan. Ini pun ada satu solar. Mana mungkin saya akan tambah lagi satu dekat sini, kat atas ni kan. Kat atas ni kena tambah lagi satu. Bawah ni gelap. Bawah ni gelap. Inilah keadaan reban bersaut pada waktu malam. Dan pencahayaan ni saya menggunakan lampu solar 24 Ah. Dia punya watt dia 24 Ah lah watt dia. Mungkin sini boleh tambah lagi satu lampu. Ini kan. Sini mungkin boleh tambah lagi satu. Ada satu. Bagi rebah kecil dia ada pencahayaan sikit. Ni ayam. Okeylah. Itu sajalah. Saya nak buat perkongsian mengenai suasana reban saya di waktu malam menggunakan pencahayaan lampu solar. Lampu solar berkuasa 24 Ah, 24 Ah. Okey.